بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Muslimin muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah. Kita sambung perbincangan dalam kitab kita masalah imam dan makmum, dan kita sampai pada masalah 74. Dah baca belum? Belum kan? Oh. Saya pun ada lipat kat sini. Tapi saya lipat banyak ni, ada banyak tempat lipat. Yang mana satu pun tak tahu. Tak apa, kita masuk pada masalah yang ke-74 lah. Kalau dah kata dah baca, cakap ustaz dah baca, kita tukar pada tajuk yang lain. Jangan ini belum baca ni. Wa qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani wa iyyakum bi'ulumihi fi daraini amin. Imam diistihbabkan menunggu orang yang masuk hendak salat. Jika imam merasa sewaktu dalam rukuk ataupun tasyahud akhir ada orang masuk hendak salat, maka diistihbabkan kepadanya menunggu dengan syarat-syarat berikut. Pertama, jangan terlalu lama menunggu. Yang kedua, jangan membezakan di antara orang-orang yang baru masuk itu. Bahkan hendaklah ia samakan antara orang yang berkedudukan dengan orang yang tidak berkedudukan. Yang ketiga, hendaklah ia qasadkan dengan penungguannya itu kerana taqarrub kepada Allah, bukan kerana keinginan untuk membuat hubungan yang mesra dengan manusia. Yang keempat, tidak ada kebimbangan luput waktu dan terlepas solat daripada waktunya. Jika terdapat kebimbangan seperti itu, maka ia tidak boleh ditunggu. Yang kelima, janganlah orang yang baru datang itu daripada mereka yang berkebiasaan lambat dan melengah-lengahkan takbiratul ihram sehingga imam rukuk dengan sebab was-was atau perangainya yang malas. Kerana orang yang seperti itu tidak boleh ditunggu. Baik. Masalah bagi imam, ada beberapa tempat yang boleh ia menunggu para makmumnya. Yang pertama, pada ketika dia rukuk. Kerana apa pada rukuk? Kerana kalaulah makmum itu baru datang dan dia sempat rukuk bersama imam, dia dikira mendapat rakaat. Dan yang kedua, pada tasyahud akhir. Kerana apa? Kerana kalaulah ia dapat makmum yang datang lambat itu dapat tasyahud akhir bersama-sama imam, maka ia dikira sebagai orang yang mendapat pahala berjamaah. Walaupun pahala berjamaah bukanlah grade A bagi dia, mungkin grade C, D ataupun grade habis huruf apa dia? Z. Habis Z. Baik. Maka sunat bagi imam tunggu kalau berasa ada orang nak datang. Kalau berasa ada orang nak datang, bukan bermaksud orang tu baru ambil sembahyang. Kita tahu Allahu Akbar, baru dah sampai qul huwallahu ahad, baru dengar orang buka pilih air nak ambil sembahyang. Yang tu tak payah tunggu, tuan-tuan. Yang tunggu bila mana kita kedengaran ada orang buka pintu tu, yang tu kita tunggulah saja. Allahu Akbar. Bagi orang yang baru datang ni, jangan buat bengap. Minta maaf cakap. Dia kadang-kadang dia buat bengap boleh. Time tu lah dia nak betulkan baju dia, time tu lah dia nak silentkan handphone dia, time tu lah dia nak betulkan kepiah dia, time tu lah dia nak cari switch kipasnya, time tu lah dia nak cari switch aircon dia. Macam-macam cari. Sedangkan tu imam sedang tunggu, kita faham, ambil lah.
bahawa imam sedang tunggu kita. Kita kena angkat takbir Allahu Akbar, kemudian kita terus rokok. Nah, tak perlulah nak baca apa dengan syarat. Bagi makmum yang datang lambat tu, pertama waktu niatnya itu sudah diniatkan makmuman. Aku sembahyang fardu maghrib makmuman, maknanya jadi makmum, maka dia boleh potong Fatihah dia. Kalau orang itu tidak meniatkan makmuman, maka dia potong Fatihah dia, batal Fatihah dia. Kerana apa? Kerana dia dikira sembahyang seorang diri, bukan sembahyang berjamaah. Baik, Ustaz, masalah sekarang Ustaz, dia takut terlepas rakaat daripada tok imam. Dia takut terlepas rakaat daripada tok imam. Dia pun ambil air semayang, dia pun dah habis air semayang. Bayangkan tuan-tuan, imam sedang rokok, dia baru habis ambil semayang, dia berlari daripada tempat wuduk nak mai sini, kena tergelincir kat situ, terus syahid tuan-tuan. Nah, takut syahid. Dia kata, Ustaz, saya tak nak ketinggalan, boleh tak saya angkat takbir dekat-dekat dengan sana tu? Saya nak angkat takbir kat sana Ustaz. Bila dah dapat rakaat tersebut, barulah saya berjalan perlahan-lahan kepada jamaah. Adakah saya dikira sebagai orang yang mendapat rakaat tersebut? Baik, dalam masalah begini, hendaklah dinilaikan masalah itu daripada sudut bangunan. Kalau bangunan itu masjid, satu hukum yang lain. Kalau bangunan itu bukan masjid, seperti surau ataupun seperti musalla, maka dia satu hukum yang lain. Contoh tuan-tuan semayang dekat Masjid Besi ataupun Masjid Putra ataupun Masjid Jalan Duta ataupun Masjid Negara, yang jenis besar-besar semua tu, yang jenis kalau nak ambil semayang kena turun bawah naik atas balik dah. Jadi, Ustaz, boleh tak saya takbir dekat betul pintu masuk tu? Saya nampak tu imam, saya pun angkat takbir Allahu Akbar, maka saya pun rokok. Bila rokok, imam pun bangun, kita pun bangun. Lepas tu dah bangun rakaat kedua, saya pun bergerak perlahan-lahan, 1, 2 berhenti, 1, 2 berhenti. Dah jadi macam kawat pun ada, bekas tentera biasalah, 1, 2 kan. Boleh tak saya buat begitu? Tu permasalahan dia. Baik, kalaulah ia berlaku di dalam masjid, sah sembahyang dia dan sah ikutan dia, walaupun jarak di antara imam dengan makmum tersebut tu jauh. Tuan-tuan pernah sembahyang kat masjid besar-besar kan? Kan kadang-kadang kalau kita sembahyang masjid Shah Alam, kita masuk pintu belakang, tengok imam besar ni je kan, kecil ke depan. Kita pun pelan-pelan pergi. Kadang-kadang sampai nak habis sembahyang, kita tak sampai lagi dekat saf, kita duduk dekat saf perempuan. Jadi boleh tak? Boleh, walaupun jarak di antara makmum yang terakhir itu dengan kita lebih daripada 300 hasta, walaupun ada dinding, walaupun ada tirai, dengan syarat dia tahu apa perbuatan tu imam, maka sah ikutan dia. Dia tahu bagaimana Ustaz? Dia tahu dengan cara dia mendengar. Ini hukum dalam masjid. Hukum dalam masjid. Dia dah tahu, okey, dia tahu imam ni sambil-sambil dia tengok orang yang terakhir, rabitah tu, yang orang terakhir dan saf, rokok. Dengan dia dengar imam Allahu Akbar, dia pun tengok rokok. Dia tahu keadaan tu imam tu tengah buat apa, maka sah ikutan dia, dan dia dapat pahala berjamaah. Yang tak dapat pahala saf sahaja, sebab dia tak sempat sampai saf. Manakala kalaulah dia buat itu di bahagian bangunan yang bukan masjid, seperti surau, dia ada beberapa syarat yang tertentu antara ikutan orang luar dengan orang yang sebelah sini. Yang pertamanya, hendaklah tiada halangan sesuatu di antara kita dengan imam ataupun orang yang menghubungkan kita dengan imam. Macam mana Ustaz? Contoh tuan-tuan, kita ni pasang aircon ni kan, kita pun semayang kat sini.
Lepas tu ada orang ambil semayang kat belakang. Dia tak nak melepaskan melepaskan rakaat. Dia pun takbir dekat sana. Sah tak semayang dia? Tak sah. Bukan tak sah, tak sah ikutan dia. Dan bila tak sah ikutan, tak sah salat dia. Sebab apa? Pintu tertutup. Pintu tertutup. Maka tidak sah kerana sudah berlaku halangan. Baik, sekarang ustaz, dia pintu tak tutup ustaz, cuma adalah langsir sikit-sikit lah. Kalau kita pergi pun tak jadi masalah lah, kita boleh redah je langsir tu. Walaupun langsir yang mudah diredah, maka tidak sah ikutan tersebut. Itu pasal saya pesan ke orang perempuan, waktu semayang jangan tutup yang tu. Ni kadang-kadang minta maaf cakap, banyak kali saya semayang hujung tu, bila dibuka ditutup, dibuka ditutup, lah kali tak semayang tuan-tuan, buka tutup. Sebab apa? Ikutan itu sudah terputus. Biar terbuka. Habis tu ustaz, malulah kami ustaz, kami nak buka tudung, lepas semayang tutup, bukalah tudung. Itu saja. Waktu semayang jangan ditutup. Tapi ustaz, tak tiba-tiba tak tsunami datang macam mana tahu ustaz, setengah-tengah semayang tertutup tu. Tertutup pintu. Baik, ketika tertutup pintu itu tidak menjadi masalah. Sah ikutan dengan syarat dia nampak perbuatan imam. Baik. Yang pertama, tiada halangan. Maknanya kalau dia nak semayang kat situ, pintu tu tak boleh tutup, kena buka. Sebab apa? Sebab dia boleh pergi kepada imam dalam keadaan menghadap kiblat. Baik, selesai yang pertama. Syarat yang kedua ialah ia pergi kepada imam hal keadaan tidak membelakangi kiblat. Contoh yang ni tingkap ni kan. Baik, ada orang semayang, dia lepas ke depan daripada pintu tu, sedangkan pintu tu terbuka. Pintu terbuka, dia semayang dekat depan, belah tingkap ni lah. Ikutan dia tidak sah. Kerana apa? Dia kena pergi kepada imam dalam keadaan membelakangi kiblat. Tak belakang ustaz, kami mengundur. Mana ada orang jalan mengundur? Saya cepat-cepat bagi masalah sebab nanti tak apa ustaz, boleh jenis reverse je ustaz, kan? Reverse belakang, tarik masing. Dah yang dikata pada adat berjalan dengan cara biasa dengan keadaan berdepan. Kalau orang tu semayang kat sana, pintu ni terbuka, sah ikutan orang belakang sana. Tapi kalau dia semayang sini, walaupun pintu terbuka, tak sah. Sebab apa? Orang tu kalau nak pergi kat imam macam mana? Ustaz buka tingkap lah, mana ada orang masuk ke tingkap? Dia mesti patah balik mesti pergi ikut imam. Faham tuan-tuan? Yang ketiga syaratnya ialah tidak lebih daripada 300 hasta di antara kita dengan imam ataupun kita dengan orang yang terakhir pada saf. Dan yang keempat, sekiranya ia berlaku terlalu jauh, dan syarat bagi orang yang semayang dalam surau ni ataupun daripada musalla, bukan bangunan masjid, wajib dia mengetahui keadaan imam dalam keadaan dia tahu dengan cara lihat, bukan sekadar mendengar. Siapa-siapa yang semayang dalam masjid dan dia berhampiran dengan imam, maka dia mesti tahu tindak tanduk imam. Tindak tanduk betul bahasa tu betul lah. Tindak tanduk kan, bila pula imam tumbuh tanduk jadi Zulkarnain pula? Bukan. Tingkah laku tu imam. Imam rokok, dia tahu imam tu rokok dengan cara dia memandang, bukan sekadar mendengar. Baik, sekarang ustaz, sekarang ni saya jauh daripada tu imam, saya pun tak tahu apa tu imam buat, jadi tak sah lah semayang saya. Baik, kalau tak nampak tu imam, maka dihubungkan dengan rabitah. Orang panggil rabitah ialah orang yang menghubungkan kita dengan tu imam. Kalau kita berada pada saf yang kedua, kita tak nampak tu imam, maka orang yang jadi rabitah ialah orang pada saf yang pertama. Dialah yang menghubungkan kita dengan tu imam. Kalau contoh orang semayang kat luar, pintu tu terbuka untuk satu orang masuk, maka dekat pintu tu mesti ada seorang yang menjadi wakil kepada orang yang kat dalam untuk diikut. Faham tuan-tuan? Tapi tak apa ustaz, tak ada kat situ pun tak apa, sebab dekat tingkap pun boleh kita buka tingkap, lalu dia tahulah imam buat apa, kan? Baik, masalah waktu kalau dia pergi kat imam lagu mana, takkan panjat kot tingkap.
Nah, dia mesti boleh berjalan cara biasa pergi ke imam dengan keadaan tidak membelakangi kiblat. Baik. Yang seterusnya, tiada halangan yang tetap dan kekal. Maknanya kalau ada dinding tak boleh. Dia mesti ada tempat buka, ataupun ada satu pintu yang disil. Apa sil? Dikunci tetap. Dipaku. Yang dipaku, maka semayang belakang tu dia dengar suara je, maka pada ketika itu tidak sah ikutan dia dan tidak sah semayang dia kalau dia niat menjadi makmum. Faham dah? Ada lagi beberapa syarat, saya tak ingat sebab perbincangan dalam bab ni jauh lagi. Itu yang pasti. Kalau kita nak semayang kat luar sedangkan imam dekat belakang, contoh semayang tarawih kan, semayang tarawih kan ramai sampai keluar-keluar tu kadang-kadang. Jangan ditutup pintu tu. Ustaz, aircon ustaz, rugilah aircon. Orang beli pasang aircon semua, kita pasang tengok terbuka, mana nak sejuk. Pasanglah air cutter tu. Air cutter tu pasang kat situ pula. Supaya aircon tak keluar. Siapa nak aircon masuk dalam. Sebab kadang-kadang ada jenis orang memang suka kat luar. Dia satu dekat dengan makanan, satu lagi dekat dengan slipper. Itu je orang yang selalu semain kat luar ni. Allahu Akbar. Baik, faham dah? Mesti ada syarat-syarat itu. Kalau ustaz tengah-tengah semayang rabitah hilang, tak jadi masalah, sah ikutan dengan syarat kita tahu apa gerak-gerik imam dengan cara mendengar. Baik. Bagi tu imam, bila mana dia nak menunggu, tuan-tuan, saya minta maaf malam ni tak boleh lambat sebab saya ada satu lagi jemputan. Satu lagi jemputan ceramah. Jadi saya tak boleh nak ni, sagi bunyi je loceng tu kira berhenti, kita semai isyak, saya terpaksa nak beransur ke Keramat. Ke Keramat. Saya pun tak tahu dah mana dapat nombor telefon. Baik, bagi imam dia sunat tunggu dengan syarat. Yang pertama, jangan terlalu lama menunggu. Jangan lama sangat tunggu. Dia tunggu daripada dia semayang isyak, dia dengar macam ada orang ambil semayang, dia pun tunggulah, tunggu sedar-sedar subuh. Yang tu batal semayang dia. Sedar-sedar pukul 10 dah kan. Sedar-sedar pukul 10, yang tu batal semayang dia. Sedar-sedar orang bawa keputusan je, Afghanistan dengan Malaysia seri satu sama. Baru bangun. Yang tu batal semayang dia kerana terlalu lama menunggu. Baik. Yang kedua, jangan membezakan antara orang yang ditunggu tu. Sama ada yang datang tu YB ke, sultan ke, apa ke, sama je dengan orang yang tak ada jawatan. Kalau nak tunggu, ada sifat dalam hati tu, ada nak membezakan orang, lebih baik kita bangun. Lebih baik kita bangun. Biasa waktu sekarang ni YB yang datang ni, dia pun tunggu. Dia tunggu. Biasa ni cara jalan ni. Ini siapa lagi ni kalau haji tu, haji ni dia ada perasaan yang tu, maka lebih baik bangun daripada dia menunggu. Dan yang ketiga, hendaklah diqasadkan tunggu itu adalah untuk takarub ibadah, satu sedekah kita kepada makmum yang lambat, bukan kerana nak dapatkan apa-apa projek daripada orang yang kita tunggu. Kita tahu orang tu ni, dia ni yang datang ni kalau berjalan, cara jalan ni dengar cara kadang-kadang kita ada kemahiran mendengar cara orang berjalan. Ni cara ni orang kaya ni. Kaya. Kita tunggulah. Maka haram kita menunggu. Hendaklah diqasadkan kerana Allah Taala. Kalaulah kita tunggu orang dengan sebab nak dapat pujian, itu pun haram kita tunggu. Baguslah imam ni, kalau dia rokok lama lah, sempatlah, tak kena nak lari lah, tak apa, sambil jalan je boleh kejar tu imam tu. Dia tunggu sebab nak dapat pujian daripada orang, maka pada ketika itu tunggu itu jadi haram. Dan yang keempat, janganlah duk kalut nak habis waktu. Nak habis waktu tak usah dah tunggu dah lah. Kalau dah nak habis waktu sembahyang maghrib, kena pula imam datang lewat dekat 15 minit lagi nak habis maghrib, baru imam datang. Lepas tu ada lagi makmum yang lewat, tak payah tunggulah, kita pun sendiri dah lambat. Bila dah lambat, kita terus kepada iktidal kita tanpa kita menunggu.
Ustaz, kalaulah yang datang lambat tu orang alim, wara', adakah sunat kita menunggu? Tak kira lah dia warak ke tak warak ke, dia apa ke, kaya ke, maka jangan dipilih kasihkan dia. Baik, yang kelima, janganlah orang yang baru datang itu dari mereka yang berkebiasaan dah memang dalam dekat name tag dia memang dia tulis makmum masbuk, memang tiap hari dia memang lambat. Memang ada, mana-mana tempat ada memang muka tu je. Dan muka dia pula tebal pula tuan-tuan, takkan malu je, mampus lah kau, dia semayang gitu, relax. Sedangkan rumah sebelah dengan masjid je. Muka tu je kita pun itu pasal ada hukum tuan-tuan. Kalau kita tengok dalam waktu zaman Syekh Nuruddin duduklah masuk dalam Al-Hijrah dah. Dalam TV Al-Hijrah. Dia ada buat satu keluar kenyataan. Dia kata sunat berzikir selepas daripada sembahyang dengan suara yang kuat. Dengan suara yang kuat, dan kalau ada sembahyang diperlahankan sedikit. Tapi kalau orang tu dah memang senantiasa lambat, pedulikan dia. Pedulikan dia. Sebab dah memang penyakit dia. Penyakit betul. Dia orang dah qamat baru nak mandi. Baru nak ambil semayang. Tu cari penyakit orang panggil. Ramai tuan-tuan. Bila kita tanya, kenapa datang lambat? Selalu sangat elok daripada orang tak datang tu. Ya Allah. Dia punya perbandingan tu tak kena tuan-tuan. Dia tak kena perbandingan macam tu. Dia tengok bab akhirat, dia semua tengok bawah-bawah. Ni keuntung saya datang. Kalau tak datang, Allahu Akbar. Jangan fikir itulah. Kalau bab akhirat ni kita cari yang paling tinggi daripada kita. Orang tu boleh buat, takkan kita tak boleh buat. Itu patutnya. Ini tak kita memanjangnya. Ini nasib baik saya datang, mam. Kalau tak datang, semua tak nak datang rumah saya waktu tahlil roh nanti. Itulah jawapan kita. Itu salahnya kita. Baik, selesai. Jangan ada orang yang kita tunggu tu memang dah selalu sangat dah sampai lewat. Habis tu ustaz, kita jadi imam mana nak nampak orang? Kalau tak nampak orang, takut jadi fitnah apa-apa, tak payah tunggu. Tak payah tunggu dah. Kadang-kadang kita berjumpa dengan orang lah, kita tunggu orang tu, rupanya orang tu penyakit was-was. Usolli Allah. Duk dengar usolli tu tak payah tunggulah tuan-tuan. Sami Allahu liman hamidah, dah selesai. Tak payah nak tunggulah orang yang berpenyakit-penyakit macam ni. Orang penyakit nak tutup handphone, penyakit nak betulkan baju, penyakit nak betulkan seluar, penyakit nak cari switch semua, tak payah layan dia, tak payah tunggu dia, mampu pi ke dia. Tu kata orang Kedah. Selesai. Baik, masalah. Selesai dah masalah tu. Ada nak tanya tak? Yalah, kot ada yang ada sedikit. Ya Mak Haji. Macam mana? Nasi tu. Separuh ya. Baik. Yang dikatakan buka itu adalah supaya lulus seorang masuk. Lulus seorang masuk. Tapi jangan duk kira cari hak orang paling gemuk. Orang paling kecil-kecil sudahlah. Agak-agak kita boleh masuk. Ni cari hak macam abang, memang kena buka besar tu tuan-tuan. Baik, selesai. Baik, masalah. Tak ada masalah? Tak ada. Masuk 75. Imam memanjangkan bacaan kerana meramaikan jamaah. Ini contoh surau-surau tepi jalan lah. Surau-surau tepi jalan kadang-kadang ada orang menyinggah kan. Nak meraihkan orang menyinggah tu punya pasal je. Sebab apa? Yang menyinggah tu kadang-kadang bubuh duit dalam tabung, yang datang biasa tak bubuh dalam tabung. Tu dia nak raih orang hak singgah tu. Realitinya macam tu tuan-tuan. Betul tak? Tuan-tuan, minta maaf cakap lah, saya cakap diri saya sendiri. Kalau untuk surau kita sendiri, hak kita tiap-tiap hari datang, payah nak masuk duit dalam tabung, betul tak? Tapi kalau kita pergi mana-mana, singgah masjid, masuk duit dalam tabung tak? Masuk. Terfikir balik, kenapa kat surau aku tak bubuh? Itu pasal kadang-kadang imam nak meraihkan orang luar daripada orang dalam. Sebab orang dalam pun tak boleh harap juga tuan-tuan. Duit haram tak bagi, air guna sehabis-habis mungkin. Dah lah tak ada air lah ni. Allahu Akbar. Baik, jika imam mengimamkan satu jamaah, lalu ia memanjangkan salat dengan tujuan supaya dapat diikuti oleh orang-orang yang mungkin datang kemudian, supaya ramailah jamaah itu, atau
dengan tujuan supaya sempat diikuti oleh seseorang kenamaan yang biasanya selalu hadir berjamaah di masjid itu, maka perbuatannya itu makruh dengan sebulat pendapat ashab, yakni ulama-ulama dalam mazhab Imam Syafi'i. Sama ada masjid itu terletak di kawasan pasar atau di suatu tempat yang biasanya didatangi orang ramai selepas diqamatkan salat atau tidak, dan sama ada orang kenamaan yang ditunggukan itu masyhur kerana ketaatannya kepada Allah atau kerana ilmunya atau kerana dunianya. Semua perbuatan itu makruh dengan ittifaq ashab sebagaimana ditegaskan dalam kitab Syarah Al-Mu'azzam. Ini berdasarkan kepada kehendak umum sabda Nabi SAW, "Idza shalla ahadukum bin nas falyukhaffif." Apabila seseorang daripada kamu menjadi imam kepada orang, maka hendaklah ia mentakhfifkan salat. Ujar Imam Nawawi, jika imam itu belum lagi mulakan salat jamaah sedangkan waktunya telah masuk dan setengah-setengah makmumnya telah pun hadir dan ia masih mengharapkan lebih ramai lagi orang yang akan datang berjamaah, diistihbabkan kepadanya menyegerakan salat tanpa menunggu mereka, kerana menyegerakan salat itu akan menggalakkan mereka hadir ke masjid lebih awal. Baik, dalam masalah imam membaca panjang, tetap dalam keadaan macam mana sekalipun, terlebih aula bagi imam baca yang sederhana, tidaklah terlalu pendek. Ni baca pendek sangat, dah lah baca pendek satu nafas dah tu. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Kawan kat belakang baru ihdinas siratal mustaqim. Dia dengar imam nak habis tu, dia pecut ihdinas siratal mustaqim. Dah habis dah dia punya bacaan. Bagi makmum kat belakang, kalau jumpa imam baca laju, jangan kejar dia, biarlah dia berlari seorang-seorang. Nah, kalau imam baca laju, kita tetap dengan bacaan kita, dan kita kena ingat kita diberi peluang ketinggalan daripada imam dengan 3 rukun yang panjang-panjang. Nah, ini bagi makmum yang makmum yang bukan masbuk, muafiq. Dah lupa dah tuan-tuan. Baik. Maka dalam masalah ini tidak sunat bagi imam memanjangkan bacaan dia. Tidak sunat. Nah, dia kata, ini kalau baca panjang ramai lagi. Kena ingat ya tuan-tuan, salat jamaah yang paling baik adalah salat jamaah yang ramai pengikut dia. Yang paling banyak, yang ramai pengikut dia. Ustaz, kat sini 3 orang je ustaz, 3 orang, imam seorang 4 orang. Tak baik ke ustaz? Baik, tapi yang lebih baik bila ramai. Bila ramai tu baik. Nak buat macam mana nak bagi ramai? Tu terserahlah kepada AJK untuk meramaikan, meramaikan suasana, bagi seronok datang masjid. Tak kiralah yang datang tu budak-budak ataupun orang tua, bagi ramai supaya sembahyang jemaah itu terlebih berharga di sisi kita. Baik, dia pun baca panjang untuk meramaikan orang, maka hukumnya makruh. Kerana apa? Yang semayangan dia tu dah lama dah tunggu. Yang belakang dia tu, adalah 10 orang. Biasanya datang 100 orang, tapi hari itu 10 orang. Dia pun semayang dulu, tapi baca panjang dengan sangkaan ada 100 orang lagi nak datang. Yang 10 orang tu semua dia sakit lutut, ada gaut, ada kencing manis. Allah imam ni baca panjang pula. Maka pada ketika itu makruh imam memanjangkan bacaan berdasarkan umum hadis, idza shalla ahadukum bin nas falyukhaffif. Nabi sebut, bila kamu jadi imam kepada orang, maka pada ketika itu peringankan bacaan kamu, bukan pendekkan bacaan kamu, peringankan bacaan kamu. Maknanya tak terlalu pendek dan tak terlalu panjang. Ni kadang-kadang pendek pun gagah juga tuan-tuan. Habis-habis sembahyang keluar inhaler kan, dia dah lah asma, kena menigan tu imam punya pasal. Habis-habis assalamualaikum warahmatullahi. Dia tak lap muka dah tuan-tuan, dia ambil inhaler. Cepat betul tu imam ni, kan. Tu maknanya tak ringan tu. Tak ringan. Maka nama fal khafif ni taklah terlalu pendek dan taklah terlalu panjang. Baik, itu satu masalah. Satu masalah lagi ustaz, iaitu boleh tak kita tunggu orang bagi ramai? Kita dah ada 10 orang dah. Boleh tak kita dah azan tadi dalam pukul maghrib, pukul 7:03 kita dah azan. Biasanya
Lepas daripada 10 minit 7.13 kita akan qamat. Tapi orang tak berapa nak ramai lagi, sebab orang buka puasa hari Ashura. Jadi yang datang baru 4 orang. Yang mereka tu sibuk buka puasa dekat rumah. Jadi ustaz, kami nak tunggu boleh tak? Tunggu bagi ramai. Baik. Dalam masalah tunggu bagi ramai ni, pada ketika itu imam tak sunat tunggu bagi ramai, dan dia berhak untuk menyuruh Bilal untuk qamat. Maka sembahyanglah dia mengikut papan kenyataan kat sana. Waktu iqamah 10 minit lagi. Lepas daripada azan, 10 minit lepas azan, iqamah. Tak kira lah yang tengah makan kat luar ke, yang tengah makan apa, tak perlu nak ditunggu. Sebab apa? Kalau kita tunggu tak qamat, mereka lagi buat lambat. Tak apa, tak qamat lagi. Tak qamat lagi, sabarlah. Makan lagi sepinggan. Sabarlah kan. Jadi masalah itu menyebabkan orang akan jadi leka. Jadi kalau kita qamat, dia akan bersegera. Dah qamat dah. Tuan-tuan sini ada buka puasa bulan Ramadan kan? Betul kan? Tuan-tuan segera qamat ke tunggu orang habis makan? 15 minit untuk makan. Lepas azan 15 minit untuk bulan puasa sahaja. Untuk bulan puasa 15 minit bagi makan dengan tenang. Ustaz, dah lah saya ni jenis kunyah 40 kali ustaz. Sekali kunyah, sekali suap 40 kali kunyah, nyap baru telan. Ya Allah, nasi banyak lagi ustaz ni, macam mana ni? Orang dah qamat, apa yang perlu saya buat? Orang nak qamat, biarlah dia qamat. Dia nak semayanglah. Kita ni habiskanlah nasi tu. Dah habis nasi barulah semayang. Bila mana bertemu dengan semayang, dengan keadaan nasi sudah tersedia, lepaskan hajat kamu dulu, hajat makan tu dulu. Ustaz, kalau macam tu, kalau macam tu orang rumah tengah masak ni, kita pun tak semayang zuhur lagi. Sebab apa? Sebab bila mana bertemu semayang dengan makan, kita makan dulu. Dia pun pegang yang tu. Tapi sedangkan orang rumah tengah masak, baru nak masak, baru nak tanak nasi. Mana yang terlebih utama ustaz? Makan nasi, tunggu masak nasi ke atau semayang? Dalam masalah macam ni, Nabi sebut kalau nasi makanan sudah terhidang, sedia untuk dimakan, bukan makanan sudah sedia untuk dimasak. Tu faham elok-elok. Ni kadang-kadang tak apa kita semayang, kita makanlah dulu. Mana makanan? Mak tengah masak tu, tak apalah, tunggulah sambil-sambil tengok Gegar Vaganza yang ulangan punya lah kan, yang ulangan punya tengok gitu. Habis makan tengok lagi, sambung, lepas tu habis Gegar Vaganza baru semayang. Itu kan dia, cara dia tu. Kalau dah terhidang, barulah kita dahulukan yang makan. Baik, selesai. Masalah ustaz, kalaulah kita ni tak ada terhidang, contoh kita pergi kedai, kita waktu pejabat kita turun daripada pejabat, bawah tu ada kedai, sebelah tu ada surau. Dah masuk zuhur dah ni, 1:06 minit. 1:03 minit masuk zuhur. Jadi sekarang ni saya turun-turun, kita rehat pukul 1. Jadi turun-turun tengok-tengok ada kedai makan. Nak makan dulu ke nak semayang dulu? Saya cakap tadi kalau makanan sudah terhidang. Yang ni belum hidang lagi, kena ambil dulu. Semayang dulu ke makan dulu? Nah, sebab masalah kalau kita makan lambat, habis lauk. Lah sekali dapat telur goreng, itu pun suruh digoreng orang tukang masak goreng. Mana yang kita nak buat dulu? Kalau di kedai makan, dalam masalah macam ni, kalaulah ia tidak melibatkan masa yang terlalu lama, makanlah dulu. Walaupun kita nak kena ambil nasi, makanlah dulu. Makan dulu supaya kita khusyuk dalam semayang, tak memikir. Dah lah kita nak pergi ke surau tuan-tuan, lalu tepi laut, cantik, aku dah dah laut ni. Tiba-tiba tengah semayang, Allahu Akbar. Sudah, aku ingatkan kat sini satu pejabat dia, banyak pejabat, habis dah laut ni. Dia mula dah tak khusyuk. Jadi makan dulu. Makan dulu, lepas tu semayang, baru datang khusyuk. Selesaikan kita punya dulu. Tapi jangan pula bila dah makan tu, biasalah makan kawan-kawan.
Makan 5 minit je tuan-tuan, tapi menyembang isap rokok apa semua memanjang sampai sejam lebih, kan? Dekat-dekat pukul 2.30 baru nak semayang. Itu tak kena tu. Jelas ya tuan-tuan. Jadi yang tukang yang nak semayang qamat teruslah, nak makan makanlah. Nak makan makanlah. Dah. Ada setengah-setengah tempat semalam saya kuliah dekat Puncak Jalil, dekat Bukit Jalil. Depa ada hidangan untuk orang yang berpuasa Ashura. Kita tak tahu, kita pun makan dalam kereta. Kita siap bawa Kentucky apa semualah. Kan kita jenis western tuan-tuan. Kan? Jenis mi goreng kita tak bawa nak pergi kan? Kita pun makan masuk-masuk, orang dah semayang tapi depa duk makan lagi. Orang kata bagus, orang sini mengaji punya orang. Ini dia tinggal makan basuh tangan apa semua, pergi semayang dulu, lepas tu sambung makan balik. Nampak tak dia ingat apa tu semayang? Nampak tak dia ingat apa tu semayang tadi? Sudah tentu dia akan ingat nasi dia. Mampu satgi kucing mai pula. Dia pula sudah. Itu pasal habiskan dulu makanan tu, barulah kita semayang. Dah. Tak jadi masalah. Baik. Tak payahlah nak tunggu ramai-ramai orang, kita qamat sajalah. Tak payahlah nak tunggu. Tunggu kot 3-4 orang ni. Ni kadang-kadang dia jadi masalah. Kita dah sebut kat situ 10 minit lagi nak qamat. Tapi tukang qamat tak qamat. Sebab apa? Ada orang tengah semayang sunat. Tak payah tunggu orang semayang sunat. Dia dah lambat, buat cara lambat lah. Dia kalau apa kata, ni macam ada dah kena kat sini dah. Dalam bab qamat ni tuan-tuan, qamat ni kalau imam kata sama ada orang semayang sunat ataupun tidak, terletak pada imam. Imam kata, jalan lah. Bilal tak boleh. Tak boleh imam, tunggu orang semayang. Itu bukan hak dia. Hak qamat adalah hak imam. Imam nak cepat. Azan qamat terus lah. Tiba-tiba dah belakang tu ada orang angkat takbir, Allahu Akbar, nak semayang sunat. Imam nak cepat tu, kan? Nak bawa orang rumah beranak, kan? Cepat. Ustaz kat belakang, jangan tengok pada orang semayang sunat, tengok pada imam. Imam kata qamat. Tak perlu nak tunggu orang yang semayang. Dah. Terus semayang sunat depan. Kita bagilah dia semayang kat situ, kita pun duduk tepi dia. Tak jadi masalah tuan-tuan. Jangan nampak berat sangat. Macam contoh kan, ada setengah-setengah orang kan, dia datang, dia suka sangat dia nak sah depan kan, dia semayang sunat kat depan. Dia dah tahu dia dah lambat 15 minit, orang nak qamat dah, dia Allah. Lepas tu imam kata qamat terus. Lepas tu bina saf dalam keadaan dia semayang sunat. Pedulikan dia. Sebab tempoh semayang sunat dah tak ada. Kita dah belajar dah mula-mula dulu kan, makruh angkat takbir bila mana solat nak diqamatkan. Nampak orang nak qamat, makruh dah angkat takbir. Jelas tuan-tuan. Itu pasal bila mana kita datang lambat, jangan terhegeh-hegeh nak angkat takbir. Tak apa ustaz, lagi 2 minit ustaz nak qamat. 2 minit boleh tak 2 rakaat? Boleh ustaz, saya dah semayang berapa lama ustaz? Dekat-dekat 30 tahun tak expert lagi. Kalau dia rasa boleh habiskan, selesai, buatlah. Tapi kalau kata tak dah ni, baca Fatihah aja seminit, baca Fatihah aja seminit, itu belum tasyahud awal lagi. Jadi kalau dia rasa tak lepas, tak payah angkat takbir, duduk sahaja. Duduk sahaja. Baik. Ada nak tanya tuan-tuan? Ada lagi nak tanya? Sebab benda dah bunyi. Ya tuan. Baik. Saya baru cadang ada dalam otak tadi nak jalan benda tu, tapi benda tu dah sangkut kat mana tau. Kan? Ustaz, kami ialah dalam tu dia tulis lagi 5 minit. Saya perasan dah boleh lah tambah 2 rakaat lagi semayang. Saya pun semayang Allah. Rupanya tu imam dia ada hal, dia suruh Bilal qamat. Jadi sekarang ustaz, saya ni macam mana? Saya tak nak ketinggalan takbir sama-sama dengan imam, takbiratul ihram. Sebab fadilat dia besar tuan-tuan. Takbiratul ihram bersama-sama imam.
Satu ketika seorang sahabat dia menangis dekat bawah pokok tamar. Seorang sahabat, saya lupa nama dia, menangis teresak-esak. Kemudian Nabi tanya, kenapa kau menangis? Adakah kambing kamu hilang? Sebab dia penggembala kambing. Kambing kamu hilang. Dia jawab, ya Rasulullah, kalau kambing aku hilang, tak ada aku menangis macam ni. Ini disebabkan aku ketinggalan takbiratul ihram bersama imam. Nak cerita besar betul. Jadi ustaz, saya dah angkat takbir sebab saya nyangka benda tu lambat lagi. Kita pun kata Allah Akbar. Jadi saya ni nak teruskan sembahyang ataupun nak putuskan sembahyang saja. Sebenarnya dalam ni dah ada, dalam kitab ni dah ada sebut. Maka sunat bagi seseorang itu kalau mula takbir, maka sunat diputuskan sembahyangnya untuk mengambil fadilat takbiratul ihram bersama-sama dengan imam. Baik, cara nak putih lagu mana? Dia bukan pakai sap-sap bruk lepas gitu, bukan. Dan ada setengah kata ulama, maka hendaklah disudahkan dengan salam. Sebab sembahyang tadi sah. Lain kalau sembahyang tadi tak sah, dia takbir dalam keadaan tidak berwuduk, maka dia tidak perlu lagi salam. Tapi sekarang dia takbir tadi dalam keadaan berwuduk, maka hendaklah disudahkan dengan salam. Dia salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, maka dia dapatkan jamaah. Itu pada pandangan dalam mazhab Imam Syafi'i. Tapi kalaulah sembahyang tu dah dekat-dekat nak habis dah, tengah-tengah rakaat yang kedua, maka hendaklah dihabiskan sembahyang yang tersebut. Wallahu alam. Tapi kalau dalam rakaat pertama lagi boleh putih. Boleh putihkan sembahyang untuk mendapatkan takbiratul ihram bersama-sama dengan imam. Wallahu alam. Ada lagi nak tanya? Kalau ada banyak tanya tak payahlah nak sambung 76 tuan-tuan. Tak ada dah ya tuan. Terkentut. Kanan atau di kiri atau di belakang yang memenuhi, yang mana satu nak dipilih jemaah yang besar. Yang mana? Baik, ada tengah-tengah ni saf kosong, maknanya ada 1, 2, 3 saf. Yang batal tu pada saf yang kedua, tengah-tengah pula tu dia pun keluar. Sekarang saf tu kosong. Sekarang siapa nak isi saf tu? Orang yang sebelah tepi dia ke, ataupun orang belakang yang nak pergi masuk? Baik, tengok keadaan yang paling mudah tuan-tuan. Tengok keadaan yang paling mudah. Pergerakan yang paling ringan. Mana pergerakan yang paling ringan? Kiri ke belakang? Bukan kiri, tepi ke belakang? Sudah pasti yang kurang bergerak adalah bahagian tepi. Maka tepi itu terlebih afdal untuk dirapatkan sebab perbuatannya sikit. Kalau orang belakang tu perbuatan dia agak banyak, dan kadang-kadang kita terlepas pandang, kadang-kadang membatalkan sembahyang pun ada. Mana? Dia bekas atlet tuan-tuan, dia punya langkah dia bekas pelari lompat kijang kan, batal sembahyang dia tu. Sebab apa? Dalam kitab Muniatul Musalli kata batal sembahyang dengan perbuatan yang nampak huduh pada umum. Huduh lah, main langkah gitu, dia agak-agak ni, dia ambil, dia aim dulu, dia lompat, melompat tu batal dah. Wallahu a'lam. Dah tuan-tuan. Ada lagi nak bertanya? Alhamdulillah. Terima kasih tuan-tuan. Mudah-mudahan kita dah ambil manfaat sikit daripada apa yang kita belajar ini, dan saya minta maaf tak boleh lama lah dengan tuan-tuan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim.
wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbi ij'alna muqimas salah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.